Sesiapa yang tidak boleh tinggalkan perkataan-perkataan keji dan beramal dengan perbuatan keji, Allah tidak memerlukan kepada puasanya. Nasihat ni untuk kita semua yang berpuasa Ramadan. Alhamdulillah, kata para ulama, antara dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala puasa yang agung itu mengumpat dan berbohong. Kita dapat berita, tak tahu siapa tulis berita tu, laman web mana, status mana tulis, ambil forward. Tak tahu hujung pangkal, tak tahu berita tu benar ataupun salah, tak tahu berita tu palsu ataupun tuduhan, tak tahu menau. Share. Lepas 3 hari share, tahu benda tu fitnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuduh lebih berat daripada menipu. Dua dosa yang para ulama minta untuk saya dan kita semua berhati-hati. Sekarang ni nak mengumpat tak perlu berhimpun ramai-ramai bawah pokok. Tak perlu. Dalam ni pun dah boleh. Geram aku tadi, rumah belakang ni, masuk dalam grup tu, nak pinjam cangkul pun tak bagi. Dia memang kedekut. Oh, tambah ni, dia tu memang kedekut, satu kampung tahu. Boleh mengumpat dalam ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membaham keseluruhan pahala puasa. Hati-hati.